guys, okay, hari ni saya bawa anda ke satu kedai dekat area Kuala Terengganu juga, dan kedai ni kan juga termasuk dalam kategori legendary. Sebab apa? This has been here for more than 20 years. Okay, so kedai ni guys, dia menghidangkan nasi lemak, nasi minyak saya rasa, lepas tu nasi kuning pun ada mungkin, and then nasi putih, salah saya lah if I'm not mistaken, dengan lauk-lauk ni semua. Okay, there's a lot of lauk here, dan lauk ni saya dah makan, saya dah cuba banyak antara lauk ni semua, and they are really good lah. Okay, so kedai ni guys, kalau korang datang Terengganu kan, korang datang ke Dataran Shah Bandar, ini adalah Dataran Shah Bandar, and then kedai ni is gonna be right here. Okay, dia di celah-celah bangunan ni. This is the bangunan depan signboard Shah Bandar tu, and here is the kedai dia lah. Okay, so kedai ni guys, tak salah saya dia buka petang. This is 5.40, so ada makanan lah. But maybe pukul 6 dia akan ada banyak lagi lah. Okay, again, nasi minyak, nasi lemak, nasi kuning, nasi putih kot. So this lah. And lauk-lauk dia korang boleh add on, boleh tambah semua benda ni kat sini lah. Okay, dibuka saya rasa, saya tak sure hari apa ni, saya tanyalah. But ni juga ada, korang boleh try out this banyak-banyak kuih-kuih ni. Saya guys, ini favourite. This is my favourite as well lah. Dan kalau saya makan kedai ni, usually saya akan makan 2-3 biji benda ni because it's good. Okay, jadi guys, untuk sesi dah apa slow. Makanan hok ada nasi lemak, nasi putih, nasi minyak dalam nasi minyak. Yes. Ambil gambar kan Okay guys, so ni lauk-lauk dia lah. Okay, lauk ni korang boleh apply dekat semua nasi yang ada kat sini. And I tell you guys, saya dah banyak kali makan dekat sini, dia memang sedap. Memang sedap guys. Level kedai, jadi tanya dia, telur mata ada tak? Ada. Tak buat telur rebus lah kak boleh sutih. Okay. Air saya ambil air suang dah. Terima kasih. Itulah. Okey, jadi kepada anda yang datang ke Kuala Terengganu and you're looking for a place yang macam nice untuk korang makan, yang lain daripada lain, and again guys, this is legendary, dan saya recommend pada anda, it's good. Okay, boleh singgah ke kedai ni, there's a lot of things here, dan itulah dia. Okay, saya ni nama dia kot, dia nasi kedai makan MYM. Saya pun baru tahu nama kedai ni guys, because saya tak bisa tanya dia ada satu nama informal yang agak famous di kalangan warga-warga Terengganu. Baik, kita nak sebut nama tu because nama tu macam ada sedikit faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. But all in all guys, again, if you are here in Kuala Terengganu, come and check this place out. Okay, dia nasi lemak dia special is dia gunakan sayur kangkung ni guys. Saya suka lah, anda suka ke tak? Wallahualam. But again, come here and check this place out. This is definitely satu kedai yang saya boleh recommend tanpa sebarang ragu-ragu. Okay, check out this place guys, Dataran Shah Bandar, seberang jalan. And thank you so much for watching. Saya jumpa anda dalam video seterusnya. Okay.